akan rasa tegang. Jadi kejadian sebenarnya ciptaan Allah yang Maha Agung ini, lidah yang kita gunakan ya untuk huruf ad-dad. Silent phone please. Phone siapa tu? Okey, huruf dad kita akan gunakan hafatul lisan. Apa saya sebut? Afia. Bagus. Belajar menyebut perkataan dalam bahasa Arab dengan sefasih-fasihnya. Hafatul lisan. Bukan hafati ya, hafatul lisan. Jadi penggunaan lidah kita hafatul lisan ni, lidah mana yang kita guna? Daripada belakang ni ibu-ibu, dengan tepi sebelah kanan dia tunjuk, dia lalu macam litar F1 tu, keseluruhan lidah. Dan di manakah tempatnya kita nak letak lidah ni? Okey, nganga lagu tu, cerita main nganga. Okey, kena cabut lidah keras ni juga. Kita punya permukaan lidah ni masuk dalam ni. Okey, masuk dalam ni. Ya Rabb, ma fi ghairak. Kenapa masuk dalam ni? Sebab inilah ceritanya. Ceritanya kawasan tepi-tepi lidah dia akan kena keseluruhan al-adras al-ulya. Al-adras al-ulya tu maksudnya bahagian tepi ni apa ni, gigi ni. Ni gigi ni, gigi. Gigi geraham. Hak belakang sekali ni gigi geraham apa? Siapa yang tak tumbuh lagi? Semua dah ada. Ini bongsu, yang ni dalam bahasa Arab yang belakang sekali ni apa? Tibai. Yang belakang sekali dalam bahasa Arab, siapa tahu? An-nawajid. At-tawahin ke an-nawajid? Oh, ini at-tawahin. Ini bukan bongsu ke? Kita tanya yang bongsu ni lah. An-nawajid. Nanti tanya balik dekat mursyidat. Saya masuk dalam grup tadi apa? An-nawajid. Iaitu gigi yang melumatkan makanan. Sebab tu Nabi kunyah 40 kali, kita kunyah 2 kali. Orang hak sebut tu lah. Kan? Kan? Kunyah 2 kali telan. Kunyah 2 kali telan. Jadi sini an-nawajid. Yang atas dia ni at-tawahin. Itu gigi. Kenapa sebut pasal gigi? Gigi pun memainkan peranan. Tapi orang yang sudah tidak ada gigi, jangan putus asa. Kerana masih ada lagi bekas-bekas kedudukan gigi tersebut. Kuat. Betul tak? Siapa yang pakai gigi tak original? Hanya mereka yang tahu. Dan lidah kita ni kena sampai ke sini. Ke depan ni. Nampak tak? Kan? Tu ada kamera. Kamera, tengok sini. Dia ada orang jaga tak kat kamera tu? Ada. Zoom gigi ni. Hujung lidah akan menyentuh seluruh kawasan gusi. Seluruh kawasan gusi. Okey? Selain daripada kita dah tahu makhraj, ini makhraj. Hujung lidah masuk dalam keseluruhan anggota geraham atas, lelangit sambil menekan kawasan geraham atas kanan dan kiri, dan juga tolak ke hadapan mengenai kawasan gusi hadapan di belakang gigi atas. Macam mana tu no? Bila cerita macam tu, confuse lah. Okay? Dia ada dalil. Apakah dalilnya? Waddadu min hafatihi idh waliya ladrasu
Ladras iaitu geraham min aisara au yumnaha, kanan dengan kiri. Hok ni hok ujung ni duduk ke depan. Betul? Bahasa Jerman Jadi bila sebut huruf dad mengecapi dalam makna karakteristik ataupun bab sifat, dia ada penolakan lidah. Macam nak tolak lidah? Tarik. Tak keluar. Dengar tak bunyi penolakan tu? Dia rasa. Dan jangan kunyah. Laisa fiha lauk. Mafi. Tolak lidah ke hadapan. Jadi hak kita baca tadi ni, comel-comel cantik rupawan. Wa wajadaka dha. Nak sebut dha tu kan. Wa wajadaka dhallan fahada. Kena tarik nafas. Kau tidak tak cukup nafas. Wahid, isnan, thalatha. Tak tarik nafas. Dia macam dengar-dengar baca. Saya pun kira kan. Wajadah. Tak boleh. Kena ready. Kena sentiasa ready. Okey. Tarik nafas. Baca. 1, 2, 3. Terabur. Okey. Sekali lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Okey. Kenapa kita tekankan begini ya? Sebab ada orang tanya, betul ke mengaji macam ni? Betul ke mengaji macam ni? Kita sekarang tengah menceritakan huruf dad. Jada. Kita betulkan cara sebutan huruf, cara harakat. Cara harakat tu sebenarnya sebab ramai di kalangan kita jada. Kita orang Melayu. Kita nak baca macam siapa suruh kita baca macam Arab? Siapa? Tak confident tu jawapan. Siapa suruh kita baca macam Arab? Allah suruh. Apa dalil dia? Okey, pergi semak surah Yusuf ayat nombor 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tu maknanya wajib ke atas anda. La'allakum ta'qilun. Okey? Jadi proses yang kita sedang lakukan ini ialah proses memperbaiki bacaan. Bukan berlagu, bukan bertarannum, bukan nak cerita pasal nafas panjang, nafas pendek. Kita nak cerita pasal satu tuntutan yang paling utama, cara sebutan huruf yang sebenar. Barulah kita dapat yang Nabi sebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran Karim mendapat satu kebaikan. Dan nak dapat kebaikan tu boleh ke? Wajadaka dollan fahada. Dapat pahala tak? Dapat. Sebab dah cuba baca, dah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi Allah beri kita umur dan juga kesihatan dan juga akal fikiran. Pergilah belajar.